kuasa. Okey, jadi itu saja pembentangan atau mengesahkan minit mesyuarat. Minta seorang jadah dan seorang sokong minit mesyuarat untuk disahkan. Berubah boleh. Boleh gunakan mic depan. Terima kasih kepada SU di atas pembentangan minit mesyuarat. Minta seorang pencadang dan seorang penyokong sekiranya tiada pembetulan atau pematahan oleh Bapak sore cadang dan sore sokong lewat dari kita. Namanya cepat-cepat. Seorang pencadang dan seorang penyokong untuk pengesahan minit mesyuarat. Kena jalan. Cikgu kena jalan saya. Assalamualaikum, saya Nuriza binti Muhammad mencadang bilik mesyuarat pada hari ini disahkan. Namun Nuriza binti Muhammad. Anak tahun tahun Nabi sore dengan Nuriza binti Ahmad. Terima kasih. Dan seorang penyokong, seorang pencadang dan seorang penyokong. Sokong saya. Nama Ahmad. Saya Assalamualaikum. Saya Hadi binti Pak Yusuf. Anak saya 5 elit. Saya menyokong minit mesyuarat hari ini. Terima kasih. Agenda seterusnya pada 2.3 membentang dan menerima laporan tahunan. Dipersilakan sekali lagi SU PIDG untuk membentang. Okey, untuk laporan aktiviti tahun lepas, sepanjang tahun lepas kita telah berjaya melaksanakan lebih kurang 30 aktiviti yang melibatkan PIBG secara langsung dan juga secara tidak langsung. Secara langsung ni maknanya di bawah anjuran PIBG sendirilah. Dan kalau tidak langsung tu maknanya kita guna sumbangan daripada PIBG, sama ada tenaga ke ataupun kewangan. Baik, pada 2 Januari 2025 kita bermula dengan majlis Khatam Al-Quran tahun 6. Kemudian pada 13 Januari majlis apresiasi tahun 6. 22 Februari PIBG membiayai pemasangan
besi penghadang di beranda bangunan atas ni. Dia atas tu dia rendah sikit. Jadi kita buat naik sikit perlukan kos. Jadi PIBT lah. Tampung tu. Kemudian pada 22 dan 23 Februari sekolah mengadakan Camp Pintar 2.0. Seterusnya pada 26 Februari kita mengadakan kejohanan merentas desa. Dan pada 1 Mac gotong royong mengecak kawasan sekolah. Tahun lepas kita banyak gotong royong. Tahun ni pun insyaAllah InsyaAllah 15 Mac gotong royong pula mengecak garisan kuning dan zebra crossing luar tu. Kalau bapa boleh perhati, kita buat tahun lepas malam boleh bosok Pak Lawet pakai mari. Tapi esok jadi cuti ya. Ada reti. 24 Mac Majlis Penyampaian Watika Pelantikan Pemimpin Muda dan Pelancaran Jom ke Sekolah. Ini hak baru sesi hak lepas baru buka ni. Boleh tiga ni. 9 April. Ni hak kita, seingat saya hak dulu-dulu kali kita buat, iaitu majlis sambutan Hari Raya Aidilfitri peringkat sekolah. Ingat lagi tak tahun lepas ni? Ramah bakal lagi. Tahun ni insyaAllah. Kan, pergi ke? Tahun ni ke mana? InsyaAllah. Kemudian 13 April kita menyertai kejohanan merentas desa MSSD Kota Baru. Dan sekolah kita menjadi johan keseluruhan kategori perempuan bawah 20 tahun. Buat hari Selasa pun kita berjaya menjadi johan keseluruhan bawah 12 tahun. Pada 21 April majlis simbolik pemakaian lencana jalur gemilang pada pakaian sekolah murid. Dan 21 April juga kita telah menyertai Maharajan Adab dan Nilai ADNI peringkat KIT Kinabalu. Dan kita berjaya menjadi johan untuk pertandingan kalam jama'i, tempat kedua kalam Arabi perempuan dan tempat ketiga khok perempuan. Tapi tahun ni kalam jama'i tidak dipertandingkan. Dan juga kalam Arabi tak ada. Sikit ada. Lepas tu pada 22 April kita terlibat dengan majlis perpisahan penolong tahanan Ewan Murid para ahli yang berpindah ke SK Abdul Hadi sebagai guru besar. Kemudian pada 20 Mei kita mengadakan majlis sambutan Hari Guru peringkat sekolah. Seterusnya pada 21 dan 22 Mei kejohanan olahraga peringkat sekolah. 26 Mei program jalinan mesra ibu bapa dan guru tahun 6. Pada 11, 18 dan 19 Jun kita terlibat dengan kejohanan olahraga MSSD Kota Baru Utara. Dan kita berjaya membawa pulang 2 pingat emas, 6 pingat perak dan 2 pingat gangsa. 12 Jun kita mengadakan mat dan masyarakat pihak tahunan PIBG kali ke-14. 11 Julai satu lagi program yang besar juga terlepas, iaitu program bubur Ashura. 7 kawah tahun lepas. Tahun ni ayah berapa ada. Dan gotong royong satu lagi 19 Julai. Gotong royong memasang tapak gajah. Kalau bapak boleh tengok dah. Sebelah kanan, sebelah kiri bapak lah. Tapak gajah. Ini 29 Julai atau baru siap ke belakang. Pada 24 Julai kita menyertai kejohanan olahraga peringkat MSSK. Tadi MSSD ini peringkat kebangsaan lah. Kita berjaya memperoleh pingat emas dalam acara lumba lari 200 meter 12 perempuan.
Pada 29 Julai ada majlis penyerahan pelaporan pentaksiran bilik darjah PBD untuk pertengahan tahun, kemudian kuam dan juga anihan zakat. Kita buat 3 dalam 1 kali itu. 28 Ogos program 1000 langkah merdeka sampai bulan kemerdekaan. Dan pada 22 September kita mengadakan majlis sambutan Maulidul Rasul dekat sekolah. 25 dan hingga 27 September 2009 kita mengadakan perkemahan bersepadu unit beruniform di sekolah. Tahun ni ada lagi kita. 23 Oktober majlis penyerahan beg dan voucher beg kembali ke sekolah sumbangan Ramadan House Charities Malaysia. Dan pada 16 November kita mengadakan majlis salah hajat UPKK murid tahun 5. Seterusnya pada 4 Disember sekali lagi kita mengadakan majlis khatam Al-Quran tahun 6. Sebab tahun lepas kita berakhir pada bulan Disember. Jadi 2 kali tahun lepas kita buat majlis khatam Al-Quran. Seterusnya pada 7 dan 8 Disember kita mengadakan majlis penyerahan slip PBD, PAJSK dan buku teks 3 dalam 1 juga. 14 Disember hari graduasi murid tahun 6. Dan akhir sekali pada 17 Disember kita mengadakan takdimat kepada ibu bapa murid-murid tahun 1 2026. Tahun ni tahun 1 tahun ni lah. Okey, jadi itu saja laporan aktiviti PMBG tahun 2025. Terima kasih. Terima kasih kepada Setiausaha di atas pembentangan aktiviti pada tahun 2025. Atas aktiviti ini gotong royong, sikit nak tambah gotong royong yang sentiasa kita buat ni, penyertaannya boleh dikatakan 85% daripada guru-guru sahaja. Jadi bolehlah ada nak tanya ke ada aktiviti ni, apa tak wayak ambo, apa tak liput ambo hari, nak tahu tak? Minta ada pertanyaan dalam agenda laporan aktiviti PIBG. Ada, kalau tak ada minta saya cadang dan seorang penyokong. Banyak agenda, banyak program ni tak ada sahabat nak tanya. Hati gagal. Kuliah kau banyak doa kau, banyak program yang cikgu buat. Ada, kalau tak ada minta saya jangan nak balik lah. Minta saya cadang dan seorang penyokong. Sila. Cepat-cepat nak cabut tua pula. Minta saya, Pak. Ada. Pasal satu. Siapa cadang kita bagi hadiah selalu, tak ada siapa nombor. Boleh? Boleh. Boleh. Assalamualaikum. Saya Syawani. Mencadang. Untuk mencadang. Minit mesyuarat diterima. Nama sekali lagi? Nur Syawani. Nur Syawani. Nur Syawani. Binti Muhammad. Anak pelajar 5 Universiti. Terima kasih. Dan seorang penyokong. Saya sokong. Penyokong. Nama Ahmad Fazli bin Awan. Anak 3 dedikasi. Terima kasih. Boleh ambil hadiah tak? Boleh cikgu yang kita ambil hadiah. Berah. Berah saja. Macam banyak. Kena cabut tak boleh.
Ini pagi. Tanya lu apa? Ah. Tanya lu apa? Tanya aku mana buka? Bagi lah. Sosok ya. Buka. Sebab kita janji ni. Baik, seterusnya agenda 2.4 merujuk kepada muka surat 14. Membentang dan menerima penyata keuangan yang berakhir 31 Agustus 2025. Yang ini dijemput Setiausaha ini Bendahari Ustaz Rasdi untuk membentang penyata keuangan bagi tahun 2025. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk penyata tahunan yang berakhir pada bulan Disember 2025. Jadi di sini saya akan baca pendapatan yang kita dapat daripada tahun lepas, yaitu sebanyak 36.843 dan perbelanjaan kita iaitu 24.813. Di mana pada bulan Januari kita telah membelanjakan 8.580 dan perbelanjaan pada bulan Februari 3.742. Untuk perbelanjaan pada bulan Mac tiada. Untuk perbelanjaan pada bulan April iaitu RM2,060. Untuk perbelanjaan bulan 5 Mei iaitu sebanyak 800. Dan perbelanjaan untuk bulan Jun iaitu sebanyak 2.600. Dan juga bulan Julai iaitu 1.351. Dan untuk perbelanjaan pada bulan Ogos iaitu 1.360. Jadi untuk pada bulan September iaitu 150. Untuk perbelanjaan pada bulan Oktober iaitu 510. Untuk perbelanjaan pada bulan November 1.500 dan perbelanjaan pada bulan Desember iaitu sebanyak 2.160. Jadi ibu bapa boleh merujuk apa perbelanjaan yang kita telah gunakan untuk prasarana dan juga untuk memberi hadiah sumbangan kepada pelajar-pelajar untuk yang mencapai kecemerlangan. Jadi sekiranya ada pertanyaan boleh bertanya di dalam masyarakat ini. Kalau tak ada minta ngesah, minta terima dan disah. Saya cadangkan pembentangan belanjaan disahkan. Diterima. Nama sana nama kamu? Mak Fazli. Terima kasih. Dan seorang penyokong. Satu. Ustaz. Ustaz Mustafa. Anak-anak nama apa ini Ustaz? Jebak ke? Pak Eli. Mustafa bin apa? Hussein. Terima kasih. Okey, sebelum kita pergi kepada agenda seterusnya, kita buat cabutan nampak sejuk. Dah hangat sikit. Apa pilihan lah?
Boleh? Okey. Bikin buat 5 cabutan. Hadiah dia boleh bawa dia ke depan. Ambil ada urus dia ada. Ambil dia bawa. 5, ambil 10 lah tak mau. 10 hadiah. Okey, pemilik bertuah pertama untuk barangan dapur. Safuzi bin Muhammad Alayan Muhammad. Nama anak Nur Syariki. Safika Syarikiah. Ada ke? Saluzi bin Muhammad. Nama anak Semayan. Okey, kita simpan kan. Ada penaja besar kena tuai. Ambil dah. Okey, kita simpan. Satu hadiah untuk Sayuzi. Yeah. Yang bertuah kedua, Zahra binti Wan Razak. Okey. Anak yang bernama Muhammad Safi Arfan. Ni ada. Sila. Sila begini. Baik, seterusnya Nurzihan binti Razali. Nurzihan binti Razali, ada sila. Seterusnya Zahra binti Zainuddin. Zahra binti Zainuddin, anak yang bernama Sofia Aisyah dari kelas 4I. Ada Zahra binti Zainuddin. Ada Zahra binti Zainuddin 1, Zahra binti Zainuddin 2, Zahra binti Zainuddin 3, batal. Seterusnya Azimah binti Hamzah, anak yang bernama Nur Afrina binti Ilyas. Ada sila. Ikan minta buat cabutan. Baik, seterusnya yang bertuah Rafiqah binti Safi. Rafiqah binti Safi, ada sila.
Dan seterusnya Nurul Atikah binti Zainuddin. Nurul Atikah binti Zainuddin, anak yang bernama Wan Muhammad Fatah. Ya, sudah. Dan seterusnya Siti Nur Sayyidina. Siti Sayyidina binti Sainadin. Ada sila. Dan seterusnya Nazri bin Hasan. Nama anak Afia Alisa. Ada kan Nazri? Asal Yuzi lah, sila. Pakai dapur ni. Sila. Dia orang sana tu boleh tak? Amin. Ada Nazri bin Hasan. Ada Nazri Hasan 1, Nazri Hasan 2, Nazri Hasan 3. Dan seterusnya Nurul Suhada binti Mustafa. Anak yang bernama Muhammad Syafiq. Adham. Ada. Sila. Ada dua. Ada ya, buat dua ni. Ustaz dijawab kan? Dua. Okey. Muhammad Firdaus bin Abdullah. Firdaus, bukan Firdaus. Muhammad Firdaus bin Abdullah. Muhammad Firdaus bin Abdullah, anak bernama Nur Firtiah Az-Zahra. Ada? Ada. Seterusnya Nur Haslinda binti Ghazali. Sila. Dan seterusnya Nur Hafizan binti Harwan. Nur Hafizan binti Harun. Ada sudah. Jemaah waktu tulis itu kita baca kita. Tahniah kepada pemenang. Kita teruskan agenda musyawarah kita. Dan untuk agenda seterusnya, sebelum kita membaca usul bertulis, adakah usul lisan untuk dimenterikan? Tak ada. Sebulan suara. Ada. Dia untuk agenda usul saya serahkan kepada PKK untuk PKP Cikgu Syahrir untuk menerima membentang usul yang diterima. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau dengan saya ni nak jawab je lah. Kumah ben. Degah dia. Lambat.
kuning tak habis. Nah, dia serupa saya kena hadir juga bicara PIBG. Hari kami 2 minggu lepas hari kami. Ngatur. Betul ngatur. Tapi tak apa, bila dia ngatur pun kita faham. Dah. Jangan tak faham. Dan penting sebenarnya bicara PIBG ni dia nak ibu bapa turut berkongsi maklumat yang ada di sekolah supaya pakat-pakat faham. Dah. Jadi bila ada kerjasama gitu banyak perkara yang kita boleh buat. Okay, yang pertama, kalau saya catat sini yang pertama saya ambil dulu dengan berkaitan kebersihan tandas. Kebersihan tandas. Okay. Kebersihan tandas ni ada berkaitan dengan air. Air itu tak masuk, air KJL itu dia tidak masuk. Bukan selalu kotor pun, apabila air tak masuk, maka kerap berlaku di bangunan sekolah ni, tandas ni tak ada air. Jadi baru-baru ni kita sudah ambil tindakan beli enjin boring pasal dah siap, dan kita sudah bagi upah melalui duit PIBG lah dah. Jadi alhamdulillah siap dah dan boleh pakailah air tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, usaha kedua. Jawablah dulu. Okey, usaha kedua ni kedai sekolah. Kedai sekolah ada juga ibu bapa tanya ni berkaitan dengan jualan mainan ke apa semua. Sebelum ni tahun lepas kita sudah berjanji kita akan hentikan apa di pembelian tersebut. Dah. Jadi kita sudah hentikan baru berapa bulan ni? Hari Ahad tu kita dah tak jual dah. Cumanya sebelum ni kita perabi dululah bagi lama bagi hal lama tu kita perabi dulu. Jadi tak ada lah, lepas ni kita tak akan jual lah. Jadi jika ada urusan berkaitan dengan PSW ke subjek PSW yang memerlukan ada bahan-bahan yang tertentu murid kena bawa, maka dia akan beli di luar lah. Okey, kita faham lah apa yang guru bapa undang tu, kita faham. Okey, terima kasih banyak. Kemudian yang ketiga, usaha yang ketiga lah, tempat menunggu. Tempat menunggu ni kita nak buat ke? 3 orang bunyi. Kita nak buat ke? Panas dah. Kita menunggu panas. Okey. Jangkaan anggaran Tuan YDP kata 8,000. 8,000 ni banyak, dan kita pun mengharapkan ibu bapa pun sama-sama dan bersedekah dekat dengan puasa ni. Dekat dengan puasa ke apa ni bersedekah. Setengah orang ni dia salah faham. Dia kata bersedekah ni masjid yang tidak sekolah ataupun di mana-mana pun bersedekah serupa ya. Dan alhamdulillah cikgu sini yang tak kedekut. Dia pakai bui belakang. Hak mana boleh dia bui lah, tidaklah kata kami. Jadi saya minta ibu bapa pun bersama bagi kerjasama, insya-Allah kita akan buat. Dan tenaga kita minta jugalah kali ni tahun ni kalau kita war-warkan dalam grup, ibu bapa marilah dan tolong sama-sama. Kita akan letakkanlah tarikh tersebut sebab nak buat ni apa dia kata payah juga tu kalau tak ada tukar. Ambo pun tak pandang. Ambo tolong akak pasal boleh. Orang yang mengoci dia tu dia kena adalah orang yang pakar. Okey. Yang keempat, berkaitan dengan buku kafar. Buku kafar ni saya sudah tanya Ustaz Izwan berkaitan dengan buku kafar ni memang memerlukan buah buku. Dan malah dia kata tak cukup satu buku lagi. Dan memang kena guna. Mungkin ada murid yang tak tulis. Dan kerja tu ada yang cikgu bagi, mungkin murid tu dia tak tulis. Pada hari tersebut dia tak bawa punya buku, macam-macam cerita lah. Tetapi insya-Allah start tahun ni kita penyegusa arahkan dia panggil pemantauan 1115. Satu guru satu hari, satu murid 5 buah buku kita cek. Kita start dah. Dan apa yang ibu bapa bimbang, insya-Allah kita buat. Cuma hak kapal ni saya sudah bincang dengan Ustaz Izwan
insya-Allah dia akan buat perkara yang sama. Jadi saya harap buku itu tidak membazir ke apa lah. Okey, ada pertanyaan? Ada? Tak ada. Alhamdulillah, kelas. Yang kelima buku Speedy. Okey, ni saya kena bangun. Tak nampak lagi. Mana? Buku Speedy ni tuan-tuan dan puan-puan, saya sudah bincang dengan tuan Gusa. Kita kena beli juga. Kena belinya kerana memang murid memerlukan buku tersebut untuk lebih kreatif lah. Dan ada di kalangan cikgu ni dia ada guna bahan lain menyebabkan mungkin buku tu ada yang tidak tertulis. Tapi macam saya bagi tahu saat ni lah, saya akan insya-Allah pentadbir akan pantau semua buku tu supaya diguna pakai untuk tahun ni. Tahun kelas putih abu. Seperti yang setelah YDP bagi tahu tadi, sekolah kita panggil melangkau sarjana. Betul ke begitu? Melangkau sarjana. Tahun lepas kita duduk di, kita panggil ke mana? Berfokus. Berfokus ini nombor 3. Kalau telah gerisi. Hal ni lompat terus. Kat guru besar kita bagi ni, lompat terus. Di nombor 1 lalu inspirasi. Jadi buku ni aman. Terima kasih banyak. Buku ni kita nak guna juga, insya-Allah lah. Dan kami bertabik, kami akan sembang buku tersebut. Terima kasih kerana lontaran daripada ibu bapa lah yang prihatin. Dan yang terakhir ni pesanan dan ingatan dari KP PAI, Pengajian Agama Islam, berkaitan dengan aktiviti bulan puasa. Dan bulan puasa ni akan ada aktiviti. Murid tahun 3 akan berada dalam kelas. Waktu rehat bersama dengan guru, tadarus bersama guru. Jadi kita sebenarnya tidak galakkan murid itu bawa makin ni daripada umur masih ni. Kalau boleh kena didik dia biar dia berpuasa lah. Cubalah kantin saya tidak pasti lagi buka atau tidak. Buka apa? Kantin buka, tapi saya rasa lebih tertumpu ke arah murid tahun 1. Tahun 3, tahun 2 ni dia kena lebih tinggi lah. Jadi yang keduanya, murid tahun 1 dan 2 bertadarus di Dewan masa rehat. Murid tahun 1 dan 2 ni, walaupun kantin buka, kami amat menggalakkan tuan-tuan bekalkan dia dengan makanan orang lengkap lah. Melainkan dia tak nak pergi lajuk dah. Yalah warna pergi kantin. Tetapi kalau bisanya tuan-tuan boleh pujuk dia supaya berpuasa ataupun puasa yuk-yuk dah. Bawalah. Dan apa dia kata roti dah. Roti sepatah 2 itulah. Dan sepatah 2 kan. Okey. Saya rasa sekali saja. Saya minta maaf kalau ada misalnya ada yang nak saya kecil dengan tuan dan puan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada PKP di atas jawapan usul yang telah diberi oleh ibu bapa, dan terima kasih juga kepada ibu bapa yang telah menghantar usul. Hingga usul pun tak ada mari pun senyap-senyap semua kita. Cabut dari tadi banyak. Lebih kurang 70 lebih hadiah yang akan diberi pada ibu bapa sekalian. Jadi kita kiranya kita cabut dulu. Jemput sekali lagi PKN sekali lagi buatan pengurusi hamper pengurusi cabutan bukan cikgu Desi boleh bagi nak bagi ya. Nak suruh ada gambar sekali.
Jawab Ya, yang bertuah pertama nama ringkas Hana, H-A-N-A, Hana. Anak yang bernama Alisha Safia. Ada sini. Gambar mana sini? Gambar ini deh. Okey, sana. Seterusnya Zuraini binti Ismail. Zuraini binti Ismail, anak yang bernama Nur Anisa Umaira. Sila. Dan seterusnya Siti Shazarina binti Mukhlis. Ya. Okey, sana. Gambar. Seterusnya Nur Isniza binti Saidi. Nur Isniza. Sila. Seterusnya Rohaya binti Yusuf. Rohaya binti Yusuf. Dan seterusnya Ahmad Farizman. Ahmad Farizman bin Abdul Aziz. Ada Ahmad Farizman bin Abdul Aziz. Ada. Dan seterusnya Nur Hasliza binti Abdullah. Nur Hasliza binti Abdullah, anak yang bernama Nuramani. Nur Amani. Dan seterusnya Cik Zunaidah binti Cik Musa. Cik Zunaidah binti Cik Musa. Ada, sila. Dan seterusnya Muhammad Irwan bin Muhammad Nur. Ada, sila. Dan seterusnya Hasbullah Deraman. Hasbullah Deraman. Ada Hasbullah Deraman. Ada. Ada. Dan seterusnya Siti Nur Nadira. Siti Nur Nadira. Siti Nadira Suhada. Ya, siap. Ya. Dan yang terakhir bagi pusingan ini Nur Asita Muhammad Kasih. Ada? Penaja besar tak diganti. Hanya tuang badan. Ada? Ada. Buka. Dan seterusnya Muhammad Farhan. Muhammad Farhan, anak yang bernama Muhammad Fayyad. Ada hasilnya.
Tambah lagi ya, tambah lagi. Perlu kena cabut tambah dulu. Tambah lagi. Tambah lagi ikut. Fikir ke pula. Boleh fikir ke bagian dia. Minta hadiah ke depan. Bukan awal gimana? Okey, jemput PKK. Silakan. Okey, seterusnya Siti Zulhasmizah binti Zakaria. Ada sila. Seterusnya Zainab binti Stapo. Tanya, sila. Dan seterusnya Zaini binti Zakaria. Zaini binti Zakaria. Ada, sila. Dan seterusnya Muhammad Farhan. Muhammad Farhan. Anak yang bernama Nur Firya Sumayyah. Dan seterusnya Wan Rusidah binti Wan Adam. Ada, sila. Nurul Sazila binti Ishaq. Sila. Dan seterusnya Zahra binti Hussein. Insan bertuah. Sila. Seterusnya Aina Izati binti Saiful Hisam. Dan seterusnya Rusmaini Mustafa. Dan sila. Dan seterusnya Cik Roziana binti Cik Rifin. Ada? Sila. Seterusnya Zuraidah Harun. Sila. Dia Sarfa binti Muhammad Saufi. Ada? Sila.
comel dari saya nombor hari nombor. Seterusnya alias Musa. Kau sadar, alias Musa. Ada anak yang bernama Cik Aina Mardiah. Cik Aina Mardiah. Tak ada. Tak ada. Tukar lain. Dan seterusnya Nur Tasnim binti Alias. Ada? Sudah? Okay, terima kasih kepada Ricky dan ya kepada yang berdua. Kita teruskan dengan mesyuarat kita pada agenda seterusnya. Agenda seterusnya sebelum saya membubarkan ahli jawatankuasa PIBG sesi 2025-2026. Dengan ini saya meminta untuk satu cadangan bagi pengurusi sementara untuk mengendalikan agenda seterusnya. Seorang cadang dan seorang sokong. Saya cadangkan semua penyandang dikekalkan. Untuk jadi pengurusi sementara bagi agenda pelantikan baru. Nak cadang ada. Minta jemput anak apa ni saya ada. Wan Sarmila binti Mamat. Penala kanan. Mana penala kanan? Sila untuk pengurusi sementara. Dan disokong. Saya sokong. Dengan ini saya membubarkan ahli jawatankuasa PIBG bagi sesi 2025-2026 dan pelantik dan saya serahkan untuk pengurusi sementara untuk pelantikan baru. Ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya baru dilantik secara tiba-tiba dan takut. Okey. Yang pertama, kita ambil 5 orang EJK dulu. Boleh? Dan 5 orang EJK wakil daripada ibu bapa. Kita kekal lama. Cadangan. Cadangan ni. Okey. Cadangan kekal yang lama. Ada lagi cadangan lain. Kalau macam nak tutup cadangan ditutup. Contoh saja dah. Daripada yang ibu bapa lain? Nampak sih. Ya. Itu dah cadangan. Okey. Oleh itu 5 orang wakil EJK kita daripada tahun lepas dikekalkan secara automatik. Okey, baik. Yang kedua, dua orang satu. Kalau dikekal sebab tak ada dua. Kalau kita nak kekal juga untuk tiada dua orang. Kita pilih juga untuk dua orang. Dan agaknya dimubarkan ke lain tentunya. Bubarlah ni. Musyawarah ni kita bubar baliklah. Contohnya kita kekalkan 3 orang dan kita Hello, dengar ke dah? Okey, untuk 2 orang ini boleh saya ambil cadangkan 2 nama daripada kepala ibu atau bapa. Boleh.
Okey, apa? Saya tak ada, saya obsession. Tak ada. Cadang. Apa tengok nampak cuma nampak risau tu. Apa ambil saya? Tapi tengok nampak semak-semak apa tu. Tapi ya. Kecuali saya lah. Ada cadangan volunteer kau. Dan tolonglah sebab kita nak bagi macam ada cepat-cepat. Ada. Ustaz, kalau Ustaz tu ada cadangan Ustaz. Saya sokong. Allah. Tak ada apa Ustaz, ada risau dah Ustaz. Ustaz apa dia? Saya nyokong macam video. Okey, kalau biasanya aku tanda setuju sekali ni. Okey, jadi dah. Mana Ustaz? Beres. Wah, tu macam safe Ustaz. Mai. Siapa nak sokong? Saya sokong. Oh, cepat dah. Dah. Okey lah. Habis okey macam ayo. Oh, banyak nak sokong tu. Tapi kalau banyak sokongnya tu memang ada saya kan. Kita pilih selalu lah. Selalu. Nama siapa nama? Tanya saya. Siti Raihan binti Mazlan. Anak juga pun. Satu bilik. Okey, anak satu bilik. Nama anak? Muhammad Aidan. Okey. Sore lagi. Kira jadi dulu satu kena tu. Ayo, sore lagi. Sudah tak ini. Tak apa. Klik mana? Maka sokong lalu itu. Okey. Tak apa lah, nama siapa kita sokong. Saya Fika, anak kelas baby, secerita Ayu. Mana tu? Okey, baru nampak. Ya, sekali lagi nama? Secerita nama Ayu. Nama Ayu. Tapi nama macam macam nama. Memang boleh dengar tu radio memang Ayu lah. Ya. Okey, nama pencadang? Rafika. Okey, Rafika binti? Afin. Ayu nama binti? Nur Sairayu binti Rahim. Okey, penyokong? Sokong lalu. Alhamdulillah. Tak apa dah. Okey. Kira lengkap dah tu tak? 5 AJK. Okey, kira lengkap. Hello. Kira kita lengkap untuk 5 orang AJK. Okey, kita teruskan kepada naib yang dipertua. Ada cadangan? Ada cadangan. Kah lama. Tak ada pilih. Kah lama. Yo, betul. Tak ada nak kekal kan? Sebab tidak menempati syarat dia. Dia bagi cikgu. Bagi cikgu. Ayahnya bagi kamu. Itu dia di kalangan ibu di kalangan ibu bapa sebabnya PIBG ni memang kena dekat macam cikgu. Contoh kalau lah cikgu jadi PIBG, cikgu PIBG, cikgu jadi cikgu. Contoh dulu macam no lah kan. No. Ya. Hello. Dia ajak suruh pilih tu nak bergaya untuk bunyi ni. Tapi ada cadangan tak daripada pihak ibu bapa untuk naib yang dipertua. Kita bagi 3 cadangan. Hello. Dengar. Kita bagi 2 cadangan lalu. Satu cadangan ni sebab hello. Hello. Satu cadangan contohlah penyegalan YDP dah. Cadangan lah satu daripada cadangan
Satu lagi tu sebab naik YDP kita ni memang kiranya pun kita ada. Kita ada dia meninggal ke apa dah. Cuma dia Sibuk. Ha? Sibuk. Gitulah. Okey. Ada cadangan? Bagi keri lah tu. Bagi keri. Bagi aja kiri. Okey. Mudah. Selain daripada tu? Saya sokong. Saya sokong. Ya nak? Cari sorry lagi? Oh, kira sokong. Okey, naik YDP. Kira jadi. Habis sokong? Sokong. Okey. Bila sokong belakang tak? Sebab sebenarnya tu memang kita rasa sokong lah. Okey, tapi apabila sebab apa dia bercanda dia menyokong macam tu no. Betul. Sorry lagi contoh untuk menyokong. Nama sana. Okey, belakang. Nama dia apa? Nur Hafidah binti Harun. Tadi memang dia. Nur Hafidah binti Harun. Anak juga kok. Anak ibu ni. Okey, settle untuk naik YDP. Tapi apabila AJK ABG kita ni naik jadi apa ni NYDP, secara automatik ahli dia pun kurang seorang dulu. Jadi apabila kurang seorang ni kita kena pilih pula seorang lagi untuk jadi ahli PIBG. Okey, ada lagi lah. Abel, dia. Abel dia cadang. Sorry, tengok. Gijal dia sekali. Gijal dia tengok. Romo gagung molek itu untuk jadi ahli PIBG kita. Abel bagi nama. Tak sih. Abel takut kena tipu, Abel. Okey, Abel. Abel cadang, Abel. Abel kena jadi ahli dia. Saya Sungguh ya Allah, kita tak boleh biasa. Saya pinjau stesen. Payung. Tak kita boleh mandi, Abel. Hari ni Abel boleh mandi. Nak sikit. Nak ikut sikit juga saya kena 3-4 hari keluar. Tak boleh. PIBG ni mungkin kita akan buat macam tu yang berapa 7 minggu tu mungkin boleh mandi dah. Okey, Abel nak setuju sana. Masalah sokong dah. Ada orang sokong dah, Abel. Kita benarnya nak buka lagi. Nanti jadi dah. Letak dah. Nama pencada. Tak dapat beli wadi ni. Nama apa? Pencada tadi. Pencada. Oh, no, lagi pencada dulu. Kau balik dah. Tak boleh. Nama pencada tadi? Saya bakar tu. Abel tu lebih bangkang diri sendiri dia. Balik. Dia tak baik. Tak dah bangkang diri sendiri. Okey. Dia panggil dia. Kita tu boleh bangkang diri dia. Kalau orang lain kita boleh bangkang dia. Okey. Nama. Wan Mahinawan. Wan Mahinawan. Anak dia berapa? 3G. Apa nyokong? Tak balik. Dia game nak bagi. Anak. Saya Nova Fatima binti Makassar. Anak juga apa? Ni Madi. Okey, terima kasih. Minta maaf dia, saya buka tu jangan ambil hati dia. Malah mungkin saya nak lalu dia panggil ibu kayu tak ada. Okey, akhir sekali. Hello. Untuk yang dipertua, jawatan yang dipertua, ada cadangan. Jangan kau.
Tak nak pilih, tak nak pilih payung tu. Okey, cadangan yang pertama kekal. Ada cadangan lain. Kalau tak ada cadangan lain, kita bagi hadiah. Ada cadangan itu. Bagi hadiah tu. Bagi Bagi hadiah. hadiah. Kira beri Bagi betul. kekal. Okey. Sebulat suara tak kita untuk kekalkan YDP? Sebulat suara. Tak bunyi siapa ni? Dia kena bulat suara kita. Terdapat ni. Yo. Okey. Apa-apa kita? Okey. Anggap tu tanya setuju dah. Okey, dengan ini kita dah dapat senarai lengkap jawatan kuasa daripada AJK, NYDP dan juga YDP. PIBG yang baru iaitu tahun 2026. Okey, dengan tidak membuang masa, saya serahkan balik. Tak, sebab tadi dia kena saya tu ambil balik lah sebab dia kekal lah. Kekal balik. Okey, saya serahkan balik kepada Tuan Wayne. Terima kasih kepada PKN atas pengendalian sebagai pengurusi sementara, dan tahniah diucapkan kepada yang dilantik. Dan seterusnya kita pergi kepada saya suruh untuk SU untuk ulang penama-penama yang pemenang sebagai AJK baru. Saya minta Ustaz Mustafa Nur Saidayu punya apa ni, nama kuasa guna. Pak ni jumpa saya betul. Nak ambil nombor telefon, nak berhubung kan? Boleh? SU nak bagi elang selalu lah. Okay, baik, seterusnya kita sebelum hal-hal lain kita buat cabutan dahulu. Okey, yang bertuah pertama Marjan, guru STKP 1. Marjan, Cikgu Marjan ada? Coba ni dah. Ada. Seterusnya Muhammad Zuhri bin Muhammad, M. Zuhri bin Muhammad ada? Ada? M. Zuhri Muhammad tak ada. Seterusnya Nur Sawani binti Muhammad ada? Sila. Seterusnya Nur Hayati binti Muhammad Zain. Nur Hayati binti Muhammad Zain. Anak nama Ilham Muslim. Dia bagi makin ni. Ayah dia makin ni. Dikira boleh. Tanya. Dan seterusnya Muhammad Nurul Sazwani binti Wan Muhammad Nasir. Wan Nurul Sazwani. Balik. Seterusnya Muhammad Hazim Irsad. Muhammad Hazim Irsad. Ada? Ada silam. Seterusnya Wan Hasmaniza binti Wan Hussein. Ada silam.
Fazlinda binti Syekh Rani. Ada? Anak Muhammad Abid Mikail bin Bestari. Ada? Juziana. Ada Juziana binti Isman. Khalid. Cik Aisyah binti Husin. Faizan Abdul Hamid. Faizan Abdul Hamid. Dia ada. Muhammad Azlan bin Kasim. Muhammad Azlan bin Kasim. Dia ada. Nur Hazwani binti Hamzah. Dia. Amran bin Ma'in. Ustaz Amran. Ada? Ada. Nur Aiza binti Mansur. Nur Aiza. Dulu berapa? Ada Nur Aiza ada. Wa Faridah binti wa Mama. Jadi Wafa. Ada. Ada. Rasmi Awang Mak. Rasmi ada. Rasmi Awang Mak. Ada. Ni Yusuf bin Abdul Majid.